Sekarang Raya sudah mau sampai, sudah dapat bonus kan? So hari ini Dora nak tunjuk korang semua beg yang sangat berbaloi tapi bawah 2,000 boleh dapat. First yang Dora paling recommend ya adalah ini super mini size punya mamok. Ini beg sekarang boutique jual 5,000 lebih tapi sekarang kami jual 1,000 lebih sahaja. Beg ni sangat comel, boleh jadi sling bag atau bila you pergi dinner you pun boleh jadi satu shoulder bag. Yang kedua Dora recommend ya adalah ini YSL punya clutch. Ini silver harvest and then ini leather pun tahan laksa. Belakang dia ada satu zip compartment. For me, YSL ada satu brand yang sangat fashion. So, ini clutch simple and nice. Bila you pergi jalan-jalan atau dinner pun tengok sangat elegan. Kalau korang suka clutch kan, tapi nak brand lain, Dora akan recommend ini Chanel OK. For me, warna ni sangat lawa. And then dalam clutch ni pun ada satu compartment yang berzip. Belakang pun ada satu compartment lagi. So, design ni simple and nice. Senang match you punya daily outfit lah. Dior, saya ada satu bag saya highly recommend yang adalah ini Dior WOC. Sangat berbaloi tau. Ini 1,000 lebih sahaja. Bag ini boleh jadi satu long wallet. Ada satu silver hardware punya chain untuk you jadi satu sling bag. And then, bila you nak pergi dinner, boleh jadi shoulder bag juga. Ini siapa beli, siapa untung oh. Kalau korang suka bag yang besar sikit, ini bag sangat sesuai untuk you. Ini bag Prada nylon punya material navy blue. 1,000 lebih sahaja. You thought this one only for shoulder bag sahaja. Bag ni ada satu tali lagi. So pun boleh pakai macam inilah. Kalau korang suka low profile punya bag jenama, Dora akan recommend you ini Prada punya shoulder bag. Ini warna hitam campur dengan silver hardware. Senang match you punya daily outfit. Tak kisah pakai warna apa punya baju, mesti boleh match. Korang nak Dora tunjuk bag apa lagi? Sila komen ke bawah.